Daddy pun sama. Handsome. Sebab itulah Mami kahwin dengan Daddy. Eleh, Daddy tu yang dulu gilikan Mami kan? Benda abang buat saya macam ni. Lebih baik abang ceraikan saya. Jangan berani cakap benda tu depan aku. Syurga kamu tu di bawah tapak kaki dia. Siapa tak siap, petangnya tak boleh pergi main. Daddy pun tak boleh keluar. Tak boleh. Aku pergi kerja, aku balik ni sebab aku risau kau sakit. Aku lagi. Kau macam mana sekarang? Kau okey tak? Ya Allah! Okey. Kau kenapa ni? Sedih. Saya sebenarnya tak suka tau. You masuk campur rumah tangga orang. Berani kau pukul, kau pukul. Kau nak buat kecoh kan? Aku viralkan kau. Terima kasih pertahankan saya. Saya kan ada orchid pun ada. Untung kau okey. Dapat hidup macam ni. Kenapa you kena rekod dan dia? Lepas tu post, siapa tengok? Semua benda nak buat konten kan? Ini kerja kita. Tak payah marah sangat. Ni apa? You ni memang pandai manipulate kan? Suka buat macam konon-konon you yang mangsa.